Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jom petang ini kita nak ke Kota Cermelang di Air Keroh, kerana petang ni ada slot untuk kelas Bahasa Melayu Lingua Franca Dunia Melayu Dunia Islam, iaitu anjuran Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam dengan kerjasama PBD Melaka Tengah. Baik, kelas ini akan diikuti oleh seluruh negara-negara dunia Melayu dunia Islam, iaitu sebanyak 23 buah negara, antaranya China, Singapura, Indonesia, Afrika Selatan, Kanada dan banyak lagi. Baik, jadi malam ini pula akan berlangsungnya kelas yang ke-6, iaitu bagi subjek sejarah, bagi slot 7 hari bersamamu Kerak Gempur PKSK. Jadi itu pun merupakan satu slot yang penting, kerana adik-adik kita tahun 6 akan menduduki PKSK, iaitu bermula pada hari Isnin nanti pada 6 Oktober. Baik, jadi yang satu lagi yang mana yang belum mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas Bahasa Melayu UASA bersama dengan saya, Cikgu Syidi, jom cepat-cepat daftar, kerana kelas ataupun tempat adalah terhad. Jadi kelas akan diadakan pada minggu depan, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Rabu, iaitu 1 jam pada pukul 8.30 hingga 9.30 malam. Jadi jangan lupa untuk cepat-cepat daftarkan diri supaya kita atau adik-adik mendapat tips yang berguna bagi mendapat A dalam subjek Bahasa Melayu UASA. Baik, jom. Jangan lupa, ataupun yang mana nak saksikan live untuk slot Bahasa Melayu Lingua Franca, nanti saya kongsikan link. Bye-bye.